Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber Gemaran Rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on y'all. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni semalam kot viral. Ada satu video di mana ada roadblock dekat area mine Seri Kembangan macam tu lah. Adalah kereta yang kena tahan. Tiba-tiba ada netizen nampak benda yang pelik-pelik. Benda apa? Jom sama-sama kita tengok video yang dimaksudkan. Let's go. Oh, betul-betul kat bridge ni. Okey. Oi, mahal juga ni kereta ni. Cayenne apa benda tu? Porsche Cayenne. Okey. Masuk poket. Apa yang masuk poket tu? Okey. Ni polis ni, cawangan trafik ni. Okey. Okey, ada satu calik situ lah. Tapi tak ada incas tak ada sarjan meja ke apa ke? Pula. Okey, dan macam-macam lah. Netizen nampak benda tu as polis tengah mengepau ataupun orang tu tengah bagi duit kopi lah dekat polis terbabit. Dan polis telah pun menjalankan satu siasatan dan 3 anggota tersebut telah pun dipanggil untuk membantu siasatan sebab sangat-sangat nampak suspicious. Ada beberapa benda yang mungkin aku dan rakyat Malaysia yang tahulah nak petikai. Kalau polis buat roadblock memang simple-simple gitu-gitu je. Ada bubuh kon, naik satu kereta, apa benda turun, susun kon, dah boleh tahan orang. Memang macam tu Sebab setahu akulah, dia kalau ada roadblock ni, dia mesti ada in-charge dia, mesti ada anggota dia, mesti ada signboard yang tulis apa, yang macam palang ada signboard tu lah bukan semata-mata kon saja. And then aku nak cerita sikit sebab ramai sebenarnya saudara mara aku adalah pegawai-pegawai kanan polis yang tinggi-tinggi tapi dah pencen lah. So diorang lah yang banyak cerita dekat aku sebab aku ni kan suka dengar diorang punya pengalaman. Ini bukan nak pukul rata dekat semua polis. Yes, dalam semua pekerjaan yang ada dekat dalam dunia ni, dalam Malaysia terutamanya, dia ada golongan yang baik dan ada golongan yang tak baik. Yang ni lebih kepada individu lah, bukan uniform tu yang kita nak pukul rata sekarang ni. Ada segelintir yang polis dekat bahagian trafik ni, yang mana jahat-jahat ni lah kan, dorang bila ada nak puasa ke, nak raya ke, memang dorang akan macam kita cari duit raya nak. Term dia, kita cari duit raya. Jadi memang akan selalu rakyat Malaysia nampak dekat area-area bandar-bandar macam ni, memang akan ada je macam tiba-tiba dah motor kena tahan pula, dah lori kena tahan pula. Dia tak ada sebarang nampak macam standard punya prosedur lah. Dan yang aku nak petikai juga, dan mungkin rakyat Malaysia pun pelik, ini dah tahun 2025 tau. Yang benda-benda yang kita dengar ni, dia daripada dulu-dulu lagi. Aku pun memanglah sebenarnya tak suka bila netizen nampak benda macam ni, dia akan pukul rata. Polis memang macam ni, polis memang macam ni. Masalahnya yang netizen dah start pukul rata ni sebab dah ramai yang kena benda-benda macam ni lah. Kena pau, kena suap, kena bagi duit kopi dan sebagainya. Dan benda ni berlarutan sangat lama. Daripada dulu 80-an, 70-an dah ada sampai sekarang. Jadi kalau nak disalahkan netizen semata-mata lah, yang netizen ni pukul rata lah, hukum satu badan polis ni apa semua lah, tak boleh juga sebab memang dah ramai sangat orang kena. Aku sendiri pun pernah kena juga, tapi aku bukan senang-senang nak ulu duit lah. Aku ni balik dengan dia, cakap aku pun orang undang-undang juga, aku pun askar, takkan kau nak pau askar, macam tu kan. Dan dari satu sudut yang sangat-sangat kritikal yang aku tak faham, kenapa kau tak boleh fikir benda ni, benda tu duit haram kot.
duit haram. Mana tahu benda tu tiba-tiba kau nak belanja makan dah masuk perut engkau. Tiba-tiba kalau macam kau ni ada anak bini, pula engkau dah bagi makan dengan duit haram, dengan duit yang kau rasuah apa semua tu. Aku ingatkan bila dah 2025 ni dengan tanda-tanda kiamat pun dah banyak, bolehlah kita ni datang keinsafan lah kan. Benda-benda yang obvious macam ni, pau duit apa semua ni, tak adalah buat juga Sudah-sudahlah, okey, bukan sahaja unit beruniform lah, semua orang kita dah aku pun tak apa nak cakap macam mana lah. Bayangan kiamat, tanda kiamat dah banyak, tak payahlah buat benda-benda haram ni. Kalau kau rasa gaji yang kau dapat tu sikit sangat kan, kau boleh berhenti kerja, lepas tu pergilah buat jadi influencer ke benda kan. Ini bila kau pakai uniform and then kau buat benda-benda bangang macam tu, tiba-tiba kantoi pula dan viral, dan orang akan pukul rata kau dah memburukkan image uniform yang kau pakai tu. Jadi kepada polis daerah Serdang ke benda dah, siasat baik-baik. Orang-orang macam ni tak payah bagi warning ke, tak payah bagi amaran ke, buang terus. Sebab ramai lagi yang aku rasa yang jujur-jujur, yang bagus-bagus, yang ada integriti, lagi layak untuk bekerja sebagai polis. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Apa buat kerja tak smart, kantoi.